maka Allah Ta'ala lah menjadikan sesuatu tidak dengan ilat dan tidak dengan tabiat. Bahkan kesemua perbuatan ni Allah lah yang dengan ada kehendak dan sengajanya, Allah yang buat. Siap. Itu tauhid kita. Kemudian hukuman Allah Ta'ala pada i'tiqad manusia. Yang ni dia nak balik pada isu i'tiqad ni, yang sepatutnya nisbah i'tiqad macam mana. Pasal kita dah disyarahkan pada kita ilat, tabiat apa ni. Jadi dia nak balik dalam bab iradat, i'tiqad macam mana. Dalam masa yang sama perjalanan asbab ni, kita punya perjalanan hukum syariat zahir ni macam mana. Satu kalau kita faham ni, kita punya perjalanan ni tuan-tuan, dalam menghidupi menghadapi kehidupan ni, dua-dua kena jalan. Apa dia? Syariat mesti ikut peraturan asbab musabab, sabab musabab. Zahir itu jisim kita. Qalbi kita dia mesti ikut perjalanan akidah. Yang ni mesti perjalanan akidah, yang ni perjalanan asbab. Jangan pula nanti tuan-tuan tak payah pakai baju, tak payah pakai kain. Siapa? Allah yang tutup aurat aku. Okey. Sevil lah. Boleh tak payah main mengaji, nanti Allah Ta'ala bagi alim juga tak mengaji. Duduk mengaji pun bodoh. Bagi betul. Akidah memang semua Allah Ta'ala. Yang ni mesti ke Allah Ta'ala. Perjalanan mesti buat asbab. Kalau ada orang kata tak payah mengaji, tak apa, Allah Ta'ala nak bagi alim juga walaupun tak pergi ngaji. Try nak, Allah Ta'ala nak bagi kenyang juga walaupun tak pergi makan, tak usah makan. Tak boleh betul tak? Tak boleh betul tak? Dua-dua kena jalan betul lah. Dua-dua kena jalan betul. Kita belajar tauhid ni bukan nak betulkan perjalanan zahir. Perjalanan zahir dah betul lah. Yang tu tak payah ajar. Cina pun pandai, orang kafir pun reti, Mat Saleh pun pandai, bahkan dia lagi pandai daripada kita. Perjalanan sebab ni. Yang kita tak dapat ni apa? Feel dalam hati ni yang tak dapat kita ke Allah Ta'ala. Yang ni yang nak kena asuh hak kita ni. Satu saya banyak syarah tu tadi. Kita feel ke Allah Ta'ala tu yang tak ada. Feel dengan asbab ni tak payah saya syarah, tak apa. Maka ubat macam ni. Yang tu clean engineer pun boleh cerita. Orang artis pun boleh syarah. Tapi bila nak cerita tauhid, orang yang dapat tauhid saja boleh syarah tu. Orang yang memang feel ke Allah Ta'ala saja boleh syarah. Tu ulama kita feel lah. Mereka ialah ahli tauhid tuan-tuan. Ialah ahli ma'rifatullah. Dia orang ialah ulul albab. Kita ulul lembab. Satu kena syarahkan. Dah syarah pun duduk dalam majlis ya. Kita faham akidah. Keluar lagi macam mana? Awak dah bungkus balik, simpan dalam buku je. Perjalanan dah tak perjalanan akidah lah. Perjalanan asbab aja. Buat asbab je. Itu yang kita tak feel naik kereta, naik motor. Kalau kita disuruh baca subhanallazi tu untuk feel ni ulil albab ni. Bila naik motor subhanallazi sakhkhara lana, jalan kaki, rasa tak kaki kita tu Allah Ta'ala yang sakhkhara lana? Patutnya kena rasa aku berjalan ni Allah yang bagi berjalan. Tak rasa sakit lutut apa lagi, boleh berjalan. Siapa yang sakhkhara lana? Dia bagi lagi telinga kita dengan salur ostosia apa dan sebagainya boleh mengimbangi badan. Taklah macam ni. Kalau pegang boleh telan air liur, masih boleh bagi betul kita punya imbangan dalam dan luar kan. Tak kena G-force. Pasal apa? Untuk apa? Siapa yang buat tu? Allah yang buat. Siapa yang sakhkhara lana hadza ni? Allah yang memudahkan kita semua. Nak rasa apa ni? Inilah tauhid yang kita nak bagi rasa kat dia 24 hours sebenarnya. 24 hours boleh rasa dia. Senang tak senang nak dapat? Senang tak senang nak dapat? Susah dia. Macam mana nak pergi senang? Kena mujahadah, kena sungguh-sungguh. Lagi apa syarat dia? Kena sentiasa ada mujahadah, kena ingat dia, betul tak? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sebut je tak jadi. Kena hadir macam ni, faham, sebut. Ilah tak ada, melainkan hanya Allah Ta'ala. Antara ilah ni siapa? Yang ada kudrat, yang ada iradat. Siapa yang ada iradat? Allah tak? Allah saja yang menggerakkan semua. Kehendak dia menggerakkan semua. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Illallah. Allah saja, tak ada hal lain. Satu ulama dulu gila tak ingat Allah Ta'ala. Gila-gila ingat Allah Ta'ala. Kita macam mana? Dicap gila kalau ingat Allah Ta'ala. Betul. Tuan-tuan kalau jalan Allah macam gila je. Habis tu. Orang dulu macam mana? Gila-gila nak ingat Allah Ta'ala. Inilah zaman bertukar suasana tu.
Macam kita ni tak berhenti lagi kuliah subuh ke? Orang lain berhenti lah, saya tak berhenti. Ni pun kalau ikut saya nak sambung ke ni? Tak mau berhenti lah. Ada orang kata apa gila mengaji yang mana tu? Kita mengaji sama gila-gila gitu. InsyaAllah kita sambung nanti hukuman Allah Ta'ala pada intikad manusia. Wallahu a'lam. Ada soalan? Ya. Itu hadis yang maksud dan dia tindakan makhluk itulah untuk memanjangkan umur kita yang dengan menghubungkan silaturahim, birrul walidain. Ya. Jadi kita katakan Allah tidak tergagah untuk memanjangkan umur kita. Ya. Sebab kita menghubungkan seperti itu. Ya. Dia ada beberapa perkara kena faham. Kena faham nisbah, i'tiqad, ketentuan Allah Ta'ala, dan kena faham asbab. Kalau kita makan, siapa bagi sihat? Allah. Tapi makan tak? Pasal apa makan? Padahal Allah yang bagi sihat, minta ke Allah Ta'ala cukup lah. Bukan macam tu. Perjalanan i'tiqad lagi betul, asbab lagi betul. Satu, nak umur panjang tak? Kalau terpaksa umur panjang kan, saya sebut di atas peraturan asbab. Buat baik dengan mak bapak, sambung silaturahim sebab umur panjang. Macam mana? Lapar tak? Nak kenyang tak? Kena makan nasi tak? Makanlah. Itulah hubungan dia. Siapa bagi kenyang? Allah. Siapa bagi umur panjang? Allah. Okey. Adakah kita sambung silaturahim tu yang memanjangkan kita, memanjangkan umur kita? Adakah nasi itu mengenyangkan kita? Dari segi cara nak memaham i'tiqad dia lah sama. Asbab kena buat tak? Perjalanan jisim ni asbab dibuat. Perjalanan hati ni macam mana? Allah yang buat semua. Kita nak jalan dua-dua kontak tu. Selalu yang lupa mana? Jisim ni ke ni? Ni ya. Ni yang lupa ni. Ni yang lupa, hati yang lupa. Kita tak feel ke Allah Ta'ala. Kita duk pegang asbab ke lah. Maka ubat dah, sihat kan. Kita duk rasa asbab tu tak feel Allah Ta'ala. Kita belajar tauhid ni apa? Untuk membuka hijab tu supaya kita boleh rasa Allah Ta'ala. Dan hijab tu apa? Ilmu. Buka dia, zoom, dia rasa Allah Ta'ala. InsyaAllah dapat. Satu, dia kena istihdar selalu, kena hadirkan selalu, sibukkan diri kita dengan ingat Allah, baru dia akan ingat. Kalau kita sibuk dengan ingat makan, ingat makan. Sibuk dengan isro, dengan isro. Sibuk dengan meniaga, dia meniaga. Di manusia dia akan sibuk dengan apa yang dia duk ingat selalu. Masa saya jawab soalan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nur hidayatika kama nawwartal arda min nur syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.